Jom masak ayam kurma. Jom kita tengok bahannya. Ubi kentang tu direbus hingga masak ya. Ni ada ayam lah. Bawang besar tu 2 biji, bawang putih tu 3 biji, halia tu setengah inci. Kisar halus ya. Ada 4 sekawan ya untuk tumisnya. Ada rempah kurma yang dah siap dibancuh ya. Ada sedikit carrot kalau sukalah. Setengah kotak je santan kara, tambah air ya. Cili ni letak last dengan bawang dibelah 3 atau 4 ya. Ada asam jawa. Sementara tu kita kisar bahan ya. Minyak dah panas, boleh masukkan bahan kisar tu. Hingga bahan tu masak dan nampak kering sedikit ya. Dah nampak kering sedikit, boleh masukkan rempah kurma tu. Letaklah air untuk masakkan rempah tu. Dah pun mendidih ya. Kalau dah mendidih tu dikacau selalu ya, jangan biarkan hangit. Dah pecah minyak ya, dah keluar minyak dia. Boleh masukkan santan tu semua. Tambah air lagi untuk kuahnya ya. Masukkan ayam. Masukkan sedikit asam jawa tu. Kalau ada asam keping, masukkan 1 asam keping. Sebut rasa dan garam ya. Dah tergaul rata tu, ditutup biar ayam tu masak. Jom kita tengok. Ayam separuh masak baru ya. Ditutup lagi, masakkan lagi ayam tu. Ayam pun dah masak ya. Bolehlah dirasa. Masukkan cili potong dengan bawang besar yang dipotong 3 atau 4 ya. Masukkan pula carrot tu. Masuk carrot dulu ya. Carrot tu rebus sekejap saja, dia keras lagi. Lepas tu baru masukkan kentang. Kentang tu dia dah direbus ya. Kalau kentang yang belum direbus, boleh masuk awal masa kita masuk santan tadi ya. Boleh juga time tu nak letak ubi kentang. Dah pun masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.